Kata ai apa nama? Muka masuk TV pernah nampak Ratu bakal isteri kanda. Alamak. Dulu kau lah segala sebagai masa maka ayu ke mana joji ka kemana saka Ratu bawa kereta mewah bukan ofe. Ratu schedule lain tapi memang bakal wife kanda. Ratu memang itu lagi. Bingung dia. Yelah. Siapa perempuan yang boleh gegolak kasar masa ni? Banyak je. Banyak. Ya ke? Layan. You ada hutang dengan I 3 video. You lucu. 3 video you kena bangat I. Tak nak ajakkan dia ni. Dia hutang berapa video? 3. Video macam mana tu? Satu video Siti. Video apa? Video Siti. Video yang kedua, video lain yang kena cakap macam ni. Satu, I sayang ke you. Oh, Bilo City. Okey. Yang ketiga lah yang kena buat video menari dengan Ratu. Tadi kelebihan dia pun Kenapa Ratu nak tu dengan Ryan? Apa kelebihan Ratu sampai nak suruh Ryan macam tu? Tak, Ryan kena buat video lah. Yang nombor 3 tu. Yeah, I'm better than because I never told them. I said. Kejap. Ryan kena buat lagu ni. Nombor 3 tu, video 3. Ryan kena buat lagu ni. Hanya lagu ni. Depan Ratu. Contoh. Boleh. Contoh. Ratu buat dulu. Ryan nak tengok ni macam mana contoh dia. Tak, saya nak Ryan yang buat. Ryan pandai buat. Mesti Ratu nak join sekali, betul tak? Cuba contoh. Contoh. Cuba try. Bagi ni, tak? Tunjuklah contoh. Takkan muka. Tak nak lah. Lepas tu lagi satu. Itu saya dapatkan dia dengan Tuan Samin. Ini saya nak koni-koni semua ada ke koni korang. Mana boleh, kena bayar. Bayar. Biarlah. Mana boleh? Kena bayar lah. Kau jual produk kau. Boleh bayar. Bukan. Sebab aku nak macam yang korang buat lagu ni. Like sugar on my tongue, your body so sweet. Okay, yang kita tu Kanda kalau dengan Ratu kena buat video sweet-sweet je. Contoh sweet macam mana? Sebab kenapa aku suka ada ni contoh lah. Kenapa aku suruh Kanda dengan Ratu buat sweet, video sweet. Nanti sebab Ratu ni ada satu aura yang ada orang suruh Ratu buat satu dia kata Ratu, I nak show you buat review ni tapi buat tak Ratu dengan Kanda tapi kami bayar harga yang lumayan. Dia aja collab tu. Ada orang bayar. Bukan masa collab. Baru ni dia jumpa aku dekat Hairball. Dia bawa mangga jambu. Suruh review aku makan. Payment tak bagi kat aku sikit pun. Dia seorang je. Payment dia makan seorang. Lepas tu guna muka aku rasa. Oh, macam gitu. Kau pegang Gitu je buat. Payment tak bagi pun. Tak bagi kadang nak duit sikit. Terima kasih review. Tak ada. Payment makan seorang. Oh, macam gitu kau tukar kita orang Mana boleh macam tu? Tapi jujur aku cakap sekarang ni aku dah tak mau lain dah. Aku nak Kanda. Ya. Sebab Kanda esem. Alhamdulillah. Ambil lah. Cuba kau tanya. Cuba kau tanya Kanda nak tak kau? Aku boleh buat Kanda boleh suka dengan aku. Kau kena ikut aku Kanda. Kau kena bagi tahu viewers. Suatu hari tiba-tiba kalau kau suka dia pakai iblis tu. Dia buat-buat lah ni. Dia buat. Aku dah bagi tahu viewers. Ni mana ada? Ni aku cakap yang sesuai kau seorang je ni. Sekejap aku invite sekejap
Alah tak nak, dia tak tadi masuk ni. Ha, KD. Mungkin KD okey juga kau. Aduh tak ada dah KD tu. Okey lah tu KD ambil macam ni. Tak ada kepala lus. Dah tu, kejar orang lain lah tu. Sekarang aku tamu lah. Sekarang aku tengah fokus untuk naikkan rumah aku. Ambil ni lah boleh. Aku dah fikir aku dah memang tak boleh langsung. Aku Benda. yang ni lah ada kawan aku tinggal seorang. Kalau kau kira Ma. je. Benda. Buka. Aku fokus baca business. Buka misi. Benda Ni, tiga. Ni, kau baru tengok DP dia dah macam menteri tau. DP pun dah macam menteri, kau takkan tak nak lagi. Sembang apa? Kide macam ni Adi. Engkau pun alam pun dah, awet pun dah belah. Bang. Betul. Kau ambil lah kakak dia pun bing. Babi. Bongok lah kau Memang kata. babi. Bongok lah kau. Alah. Kau nak fikir apa Kide? Confirm setia ni. Kau tak payah fikir panjang lah. Ini confirm setia. Kau nampak tu? Unggu. Kenapa pakai warna unggu? Sebab saya sentiasa menunggu. Nampak tu? Ambil je. Boleh. Benda tak susah ni. Nak bala pun, nak jaga pun tak susah ni. Sembang apa ni kau hari? Dia. Boleh tak? Aku terdesak sangat. Tolong aku lah. Nampak? Dia suka, Ratu suka. Ella suka. Aku kalau suka pun, aku akan setia sama kanda. Ya. Tapi kau kena ingat, aku Kida ada kelebihan lebih daripada aku. Kau kan suka cium, banyak tempat boleh cium tu. Apa? Kau suka cium, Deh? Ni cerita jujur, Deh. Aku kawan dengan kau, Deh. Aku tahu perempuan mana boleh setia, perempuan mana yang takkan tinggal dengan kau. Ni je tinggal, Deh. Oi. Jangan ada kau. Tak boleh. Saya kenapa belum. Saya tak boleh. Sebab Kenapa tak boleh dengan Ratu? saya belum akhir balik lagi. Tak kan boleh. Atau kau select sebab nama TikTok dia panjang sangat. Ratu Faradiba Pandarian. Tu macam mana? Dah. Kau nak apa ni? Sumpah. Dia macam Kita makin balik lagi. Perempuan ni, kalau kita nak cari sempurna, memang takkan jumpa. Tapi kita cari perempuan yang mana boleh menyempurnakan dia. Itu lagi okey. Ini kau cari perempuan pun tak boleh. Begitulah cinta saya pada kanda. Sebab hari tu saya mimpi kanda cemburu dengan lain. Aku mimpi apa ni? Hari tu, tahu tak? Hari tu, saya mimpi kanda cemburu dengan lain. Sebab kanda tengok lain sesuai dengan Ratu. Sorry sikit. Kanda, you dah cakap macam ni tapi dalam hati you masih sayang I kan? You buat macam tu pun I tetap sayang kat you. Buat lagi you. I sayang kat you lagi. I terima you seadanya. Buat lagi you, I lagi suka. Dah sekarang ni aku dah tak fikir panjang. Dah tua aku dah tak nak kau. Kau ambil Kide lah. I tak nak. Kau tetap milih aku. Aku tanya kau. Okay, kenapa kau tak nak Kide? Kenapa kau nak Kide? Kau macam tak suka sangat Kide. Kenapa kau tak nak sangat Kide? Sabar Kide. Kenapa kau tak nak? Sebab aku sayangkan kau. Tak boleh. Kau kena tahu menyata sebab. Kenapa kau Aku cintakan kau. tak, kenapa kau tak sukakan dia? Mesti kau nyatakan sebab dulu. Sebab aku setia dengan kau. Cepat, nyatakan sebab. Nyatakan sebab kenapa kau tak minat dekat Kide. Aku beritahu dulu. Sebab aku sayang kau, aku cintakan kau kena. Faham? Tak, kau bagi tahu sebab dulu. Kenapa kau tak suka Kau buat Kide. lagi. Kau buat lagi biar aku suka. Deh. Kide. Lain senang kerja je ke belakang tu. Dia macam ni, Dia macam ni. Kau nak gunakan aku. Kau yang Bukan aku nak perkenakan kau. Kau tahu tak, sometimes perempuan yang setia ni perempuan yang rare. Kau faham tak? Kau tahu tak? Rare bertemu rare. Kau faham tak pasal aku? Bila rare bertemu rare, itu yang kesetiaan tu kewujud. Kau nampak kan Ratu ni rare macam mana? Engkau rare macam mana? Bila rare ni bergabung dengan rare,
Dia rare tau. Kau faham? Dia rare banget mereka tadi. Unik gila-gila. Faham? Weh, kepada otak kau. Okay, apa kurang ratu ni sampai kau tak boleh terima dia? Tak ada kurang. Habis tu kenapa? Tak ada kurang. Sebab sempurna kat mata kau. Bukan sempurna tapi Asal kau nak malu-malu orang mana, tu relax tau. mana boleh paksa. Tak, Mana ratu boleh nak malu-malu. Ratu nak malu-malu. Mana boleh paksa. Okay, mestilah apa yang kau tak boleh nak buka hati untuk ratu. Kenapa? Sebab mesti ada sebab kan. Kenapa ada kekurangan ke kat ratu? Atau kau tak suka background unggu ke apa ada? Tak ada okey je. Okey lah, maksud kau boleh ada niat nak mengenali ratu lah. Tak ada lah. Kau cakap apa benda tak suka. Kau cakap tak suka perempuan kursi pejabat ke. Kau beritahu elok. Kau bagi tahu kau tak suka perempuan yang curi kursi kerani office. Kau bagi tahu. Okay, cepat. Bodoh kau. Ele pandai ratu macam makan nyuruk-nyuruk. Ele nak tunjuk macam itulah, macam gentlewoman jenis sopan tu depan kidih. Ada je. Sebab aku tengokkan dia Islam sangat. Tak, depan kandang sebelum ni elok je makan depan kamera. Kenapa dia adik kidih makan tepi-tepi kamera? Kenapa? Sebab aku Takut kantor kat kidih ada cili dekat gigi situ. bukan. Habis tu? Sebab aku terlalu tengok suami sangat kan dia. Apa nak mengenakan aku ni? Mana ada. Ni. Okey, sekian ni aku tanya kau. Ni macam ni. Sometimes benda yang kita kejar tak selalu jadi milik kita, betul? Sometimes benda yang kita tak nak tu akan jadi milik kita. Nampak? Engkau tak nak kidih. Mungkin kidih ni milik engkau. Faham tak aku? Engkau kejar aku dia Macam ni Kanda. Kanda. Aku kalau suka kau orang tu, aku akan kejar dapat-dapat. Dan aku kalau aku tak dapat kau orang tu tak akan dapat apa-apa lain selain. Tapi masalahnya kau kena faham. Kau kena faham satu konsep. Kita kejar sejauh mana pun, sekuat mana pun kita kejar ke seseorang, kalau dia tu bukan milik kita, dia takkan jadi milik kita. Faham? Kau nak faham? Takkan dapat. Dia Kanda. Kanda. Engkau buat masa tu Kanda. Engkau akan ada 5 video buat dengan aku. Tunggu. Okay. Ini aku tanya kau satu perkara lagi. Satu. Okay, apa kurangnya kidih ni sampai kau tak boleh nak pandang bagi peluang sikit untuk kidih mengenali kau? Kenapa? Kau sebut aku. Okey, dengar Sedangkan kidih ni follower dia lebih tinggi daripada kau. Engkau pun Kau tak apa dia? Kanda, aku ada lagu untuk Kidih. kau. Untuk kau. Dia tak pandang aku. Kau tak payah. Dia tak pandang aku. Dia biasa macam ni lah. Tak ada guna aku. Ni. Tak support pun. Biasa lah. Perempuan takkan nampak lelaki yang hargai dia. Sometimes dia akan lupa dia nampak lelaki yang dia kejar, tapi sampai dia lupa lelaki yang boleh hargai dia. Itu normal kehidupan. Sometimes sekarang dia tak nampak lelaki yang hargai. Nanti dia akan nampak. Aku faham perasaan kau. You my bro. Pada otak kau. Bila masa aku cinta dia Brother belakang. Ni macam pula aku boleh tengah Kanda. Kau kan apa? Dia malu. Jangan kau. Ya Kanda. Ini lagu untuk Kanda. Aku nampak kau malu, gigi depan kau bergegar ni. Otak kau. Ya, aku nampak. Okey, ini lagu untuk Gigi aku berterabur ke dulu. Aku tahu waktu bila aku blushing, gigi akan bergegar sikit. Aku nampak gigi bergegar ni. Okey, ini lagu untuk Kanda. Sesuai pada dengan kau gede. Bodoh lah kau Hidup kau tak sunyi kau dapat. Ini semuanya cita si Lion. Bukan tentang dia, tentang abang tirinya. Apa yang ku tahu nama dia Kanda. Semangat hatiku mencuba kali kedua. Labu baca hitam manis orangnya. Sekali ku pada berdesu aku tergoda. Bagaimana aku ingin mendapatkannya. Fikiran terlalu dan aku tak tentu arah. Pernah kata mereka mabuk bercinta akan lupa Tolong stop lah tu. Kau nampak? Kenapa? Kita stop perasan lah. Dia macam dia anggap lagu tu kau nyanyi kat dia. Kau nampak kat sini? Aku tak terhibur pun. Tapi kini Bukan. macam mana pun, dia Aku tetap tu terhibur. untuk engkau Kanda. Ya, tapi kau nampak tak? Tengok nyanyi tadi. Yang betul-betul menatapi mata kau adalah kini.
Aku nak tidur tu. Sabarlah Dek. Tidur. Dek, sebelum tidur Dek. Sebelum tidur kau realisasikan impian aku sikit boleh? Apa? Kau ada tak nak bagi kata-kata dekat Ratu sebelum kau gerak ke apa? Aku faham tu. Orang yang ada perasaan ke tak ada perasaan sebenarnya. Kata-kata apa? Ni jujur dengan kau kan. Engkau boleh tipu daripada luaran kau. Tapi dalaman kau aku tahu. You brother gua bro. Gua kenal lu macam mana. Kau tahu taste lu macam mana. Jenis tidur tempat boleh kan. Okay macam mana? Kau ada kata-kata nak bagi kat Ratu? Nak good night ke apa je try. Ratu tengah tunggu. Oi, aku tunggu ganja je. Tengok Aku tunggu mimpi ganja. Aku tak nak. Dia macam ni. Dia kau. Benda yang paling selalu ada dekat diri kita ni ego. Selalu yang kita menidakkan satu perkara tu adalah perkara yang kita inginkan. Kau faham? Sekarang ni benda selalunya orang cakap tidak, benda tu yang dia paling inginkan. Kau faham tak? Dia macam jual mahal lah. Kau faham tak? Okay now, kau faham lah kira masa aku kan. Perempuan ni kau faham lah. Sifat dia macam mana? Ego. Benda yang dia cakap, contoh dia cakap dia okey, maksud dia tak okey. Kalau dia cakap tak okey, maksud dia okey. Faham? Sekarang ni dia nak Oi, ayat tu. ayahnya kau buat ego juga untuk nak terima aku. Kena. Ni kau cakap guna sekarang. Dek. Kata-kata tak ada kata-kata. Tak ada kata-kata untuk Ratu. Sebab Ratu bukan pilihan aku. Kata-kata. Yes, good. Good kerja. Good. Aku tak nak kerja. Bagus. Dua ego. Tak ada. Kerja. Doakan aku jodoh dengan ganja. Pada Amin. ayat Apa tak yang habis. tu aku semoga lah aku kewajiban dengan ganja. Amin. Sakit kau dapat tak? Seorang lelaki yang betul-betul hargai kau sanggup aminkan benda yang terbaik untuk kau. Ini Ratu kau buat satu benda yang orang hargai kau. Ayat dia tak habis lagi tau. Ayat tak habis ni. Dia memang cakap Ratu ni Nak bukan pergi Terima lah. kasih. Assalamualaikum. Dek. Kau sampai hati kau sakitkan hati lelaki macam tu Ganja. Kau buat macam tu Ganja. Ni macam ni Aku Kau dah tahu? takkan lepaskan kau. Kau tak kena pandang aku Sumpah aku kecewa dengan kau. Jujur aku kecewa dengan kau. Aku saja je dia buat tadi tau. Kau tahu sebab apa? Sebab aku nak tengok kau layan dia baik tak baik. Sedangkan kau layan orang lain tak baik, macam mana kita nanti? Confirm kau layan aku tak baik. Benda ni aku saja nak bukti, nak tengok kau diri kau macam mana. Kau sama je. Tak berguna, sama je. Kau faham macam aku? Aku saja nak tengok cara Tak layan payah dia. mengajar kau. Dah, Tak stop, payah. stop. Aku Dah. tahu kau Stop. betul. Kau diam! Kau betul aku diam. Jangan aku diam. Aku serius ni. Hei, aku bersedia dengan kau. Tahu tak? Sejak layan hidup aku dah jatuh cinta dekat kau. Sejak kau bagi ayat-ayat damang kau tu, aku dah jatuh cinta dekat kau. Itu aku sangat tunggu kau dapatkan evoke tu. Sebab aku sayangkan kau kerana aku cinta dengan kau. Aku susah nak lupakan kau tu. Aku susah nak lupakan kau tu. Kau cintakan aku pun, sayangkan aku pun. Kalau diri hati aku tak boleh terima dengan perangai yang tak elok daripada diri kau, tak berguna pun. Dengar dengar. Kau dengan aku tetap akan bersatu juga. Aku terlalu sayangkan kau. Aku terlalu cintakan kau. Apa kurang dengan aku? Apa kurangnya aku? Takkan aku tak cantik kot? Takkan aku tak cantik? Kau boleh Aku dapat boleh. tak, kau boleh dapat semua benda tu kalau kau bermimpi. Tapi kau kena ingat, mimpi kau takkan jadi realiti. Sebab benda yang kita inginkan tak semuanya akan jadi milik kita. Aku dah kecewa Dengarkan dia. untuk dengar apa. Dengarkan dia. Aku ni selalu fikir kau. Aku selalu tengok live kau. Aku selalu stalker kau dekat TikTok. Apa yang kau buat? Kau tak. Tapi kau langsung Kau langsung Kau tak? Aku dah tahu ada face tadi. Aku tahu kau yang lain ada kerja. Habis tu kenapa dah tahu on the face? Dah kau tahu aku ada kerja, kenapa kau Sebab aku nak support. Aku nak support Mai punya rasa. Habis tu apa kaitan dengan aku? Betul aku support kau juga. Tapi nanti kau datang nanti tu Mai, aku nak kau buat untuk aku pula. Gaulkan air tu. Gaul guna tangan. Hey, Sedo. Dah.
Benda yang paling senang dalam hidup ni adalah berangan. Kalau kau teruskan berangan macam ni, benda yang berangan. Kalau aku berangan pun untuk kau ganda. Kau berangan untuk aku. Tapi benda yang kau berangan tu takkan jadi milik kau. Boleh. Serah pada takdir. Serah pada takdir. Takdir tak menentukan segala-galanya untuk kau. Takdir tak tulis pun aku untuk kau. Ada. Mana bukti kan? Itu aku cakap. Aku akan tiga orang ni akan jadi milik aku. Seorang aku tak boleh dapat. Seorang aku tak dapat. Last kali aku boleh dapat. Kalau aku tak boleh dapat last tu, nombor 4 tu aku akan dapat. Siapa? Dah, aku dah. Kau tahu tak tadi? Kau tahu tak? Aku dengan tadi ada gaduh je. Kita orang super gaduh. Aku pelik lah. Pelik tadi ni. Super gaduh. Okey lah, ambil lah Okey. Okey lah sebab dia boleh senangkan aku. Ya, dia boleh senangkan kau. Ambil lah Ha? Sebab ni bila dengan kau dengan aku yang tak senang nanti. Memang. Bukan. Aku tak kerja lagi. Sebab aku risau. Aku. Sebab aku risau bila aku sama dengan kau, rumah kena unggu. Takkan semua benda unggu. Kalau ingat pula makcik tudung purple nanti. Kau jangan. Itu aku tak boleh. Aku memang unggu warna unggu aku fobia. Kau tahu tak? Aku jumpa ada gaduh dengan aku. Kenapa? Ya, kau pergilah try suka unggu pergi. Sebab aku memang tak boleh dengan kau. Aku faham. Aku takut meja-meja makan aku, kursi office semua benda aku tak nak. Kau faham Cukup. Tahu tak? Layan pun tak dengan aku juga. Kalau aku dengan dia pun, susah kita orang. Takut tak tidur yang milik. Ya, seram. Tu kenapa kalau aku dengan Layan, kalau pertama. Takut tidur sekali orang ingat macam pergi NOF, Night of Rap tau. Kau pernah pergi Night of Rap? Jalan dengan karak tu. Bukan. Kalau aku tidur dengan Layan, aku kahwin dengan Layan, anak akan dapat 6. Bapak engkau 6. Kenapa 6? Kembar 6. Kembar 6? Kau ya je kau. Kau ada sejarah. Lepas tu dia tahun aku ada kena banyak lagi. Ya Allah, sakit aku ni. Datang buka-buka lipas betul rambut. Kalau ganda 10. Oi. Kuat betul. Aku akan cuba lah untuk tak tunaikan permintaan kau tu. Kalau mal 4 je. 4 4. Ni jujur lah. Kalau 2 je. 2 je. Ni kalau jujur lah, kalau betul-betul jadi aku dengan kau tu, mungkin kena buat. Betul lah, Baca Ryan cakap mungkin waktu hari pertama tu mungkin kita akan kahwin. Aku terima nikahnya ni. Malam tu aku akan cuba untuk pastikan aku dipulihkan supaya malam tu aku ceraikan kau terus. Tak sempat untuk tutup lampu. Aku terus sedar, aku ceraikan terus. Boleh macam tu? Kau ni kenapa pula? Apalah itu je. Aku mampu. Kalau kau betul nak mereka. Aku menekan pula. Contoh kalau kau dengan aku, hidup kau happy tau kanda. Benda apa yang kau boleh happy dengan aku? Takkan semua benda nak cerita dalam live. Kau agak-agak lah weh alamak kau ni. Contoh satu antara satu. Mana boleh cerita dalam live? Kan semua ikut tip aku pula. Contoh mesti ada satu cara je. Tunjuk semua satu je. Engkau untung dapat aku kan dia. Kenapa apa benda yang untung? Kenapa kau boleh cakap apa yang benda untung? Boleh aku bagi aku berfikir. Sebab aku ada aura yang kau tahu tak? Kau untung dapat aku. Aura macam mana? Mana boleh cerita? Kahwin dulu lah sayang. Kalau you nak tahu apa itu kahwin dengan ayah sayang. Aura farming. Kau nak aku buat suara. Apa kau? Kau jangan dekat sangat. Bila kau dekat macam Donald Trump kau. Jauh sikit. Tolong. Sebelahkan sikit. Okey lah. Aku pun ada kerja sikit yang buat. Nanti kita lagi. Tak, memang suruh turun pun sebenarnya. Ada tu ni. Kanda. Ya, jangan dekat macam Donald Trump. Bye.
Kanda, nanti ada barang untuk kau. Lain nanti barang untuk Kau nampak tak macam mana aku nak kahwin dengan kau? Almari pun kau podok-podok je beg tu. Oi, ini aku nak ni dah bagi orang hadiah lah. Kau kalau boleh letak minyak paik situ, minyak gamat kat situ, satu tempat letak. Ini cuma barang bilik. Wah, kau betul-betul podok barang-barang dalam tu. Bukan. Barang bilik lah. Apa? Weh, ada tak ini aku mata nak bagi orang hadiah tu nanti. Bagi hadiah pula. Padahal barang tu dah rosak. Tiba-tiba kau ada hadiah orang. Oi, ini mana ada rosak? Kau kenapa? Pandai kau. Cepat muka kau tahu. Aku sedih ambil barang aku ni. Mana ada? Kanda. Ya. You nanti datang hari apa? Hari Isnin. You ni dah kan betul-betul. Ya, betul Isnin. Waktu tu buka kemah. Kau tahu tak? Aku tadi ngamal. Acah-acah gaduh je. Kenapa? Kau lah nak gaduh dengan kau. Kau jujur kan? Kau datang bubuk aku lari. Kau datang bubuk aku tutup kedai. Kau takkan lain dengan aku. Oh Allah, macam cerita lama lah. Ganda. Bye-bye ganda. Bye. Okay lah bye. Aku ada kerja sikit buat. Okay bye. Assalamualaikum. Ganda. Besok pergi review klien. Jaga diri semua kat ni. Okay. Semoga selamat sampai pergi kita balik. Okay bye. Assalamualaikum. Tu aku yang kena handle lah kau ni. Mari apa? Bayar pun. Dia itu aja. Kau ni, gua nak tidur. Gua Stress.